Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan semua tawanan yang ditahan di Gaza dijangka dibebaskan pada Isnin ini. Ia sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata yang disokong Washington. 20 tawanan masih hidup dan 28 lagi maut dalam tahanan akan diserahkan kepada Israel dalam pertukaran dengan kira-kira 2,000 tahanan Palestin di penjara Israel. Trump turut memaklumkan beliau akan melawat Kahirah hujung minggu ini sebelum berucap di Parlimen Israel dan kembali ke Amerika Syarikat. Menurut butiran perjanjian damai yang ditaja negara itu, Hamas bersetuju untuk membebaskan semua tawanan dalam tempoh 72 jam selepas gencatan senjata bermula. Rejim Israel meluluskan gencatan itu awal pagi semalam dan ia berkuat kuasa kemudiannya dengan tentera Israel mula berundur dari beberapa kawasan di Gaza ke lokasi yang ditetapkan.